Saya nak pergi kedai jual kaset dengan CD dekat dalam hutan tu. Mistik. Kat mana agaknya tu? Okey, ni baru betul kita namakan sebagai terjah fizikal. Kali ni kita berada di mana? Di Pasir Putih, Kelantan. Tu tengok tu. Menjual dan membeli CD, kaset, tape dan vinyl. NLU Record Store. Jadi ni antara kedai-kedai CD dan kaset antara yang terakhir lah di daerah Pasir Putih ni rasanya kan. Kedai ni sebenarnya agak baru lagi. Jadi jom kita tengok kat dalam. Mari. Assalamualaikum. Salam. Jadi bersama dengan kita adalah owner NLU Record Store. NLU tu apa? Tu nama ano. Nama? Bro yang ano. Sam NNU. Nama bro apa? Jalan Amran. Mak Jack orang panggil Mak Jack. Mak Jack lah. Nama. So kedai ni berapa lama dah beroperasi? Okey, aku ni masuk 5 tahun. 5 tahun full time. Full time buat ni? Full time. Tak buat kerja lain? Sebelum ni ada berniaga kat mana? Untuk jual barang-barang macam ni? Sebelum ni dekat Popular sama online juga. Online lah. Online juga. Sini pun boleh kata online lah. 95%. 95% tu online sale. Jadi kita pindah daripada Port Klang, tu yang buat kedai ni? Betul. Kampung. Macam mana jualan ni? Okey? Alhamdulillah. Semakin banyak sambutan dia. Ada buat jualan di TikTok ke, FB ke, Instagram ke? Ada. Dekat TikTok dengan Facebook. Nama-nama lah? Sama. Okay, berkenaan tentang kedai ni sendiri, biasa kita tengok tengah kedai ni ada dia expert dalam metal. Tengah kedai dia expert untuk apa, music pop, komersial dan sebagainya. Kalau macam NLU ni, bro boleh kategorikan kedai bro ni specialize dalam music macam mana? Dia boleh kata campur semua ada. Semua ada. Pop. Semua ada. Tapi banyaknya pressing Jepun. Pressing mesin. Kira macam mana? Pergi Jepun ke apa? Pergi ambil barang? Tak ada. Kira ada kroni-kroni, ada So pressing Jepun ni sekarang ni dekat Malaysia ni kira tengah popular ke macam ni? ni tengok. Memang kebanyakan kolektor dia akan cari Jepun lah. Apa kelebihan pressing Jepun? Saya tahu dia ada bonus track. Ada delay dia pun tebal dia sebab dia dua bahasa kan. Ada Jepun, ada English. Dia tebal sikit. Dia special lah sikit. Dari segi sound ada beza? Sound dia tak boleh nak kata sebab kita player muruk. Kita player mahal sama kita. Mungkin setengah-tengah je lah sound sedap. Sebab pernah agak ada orang kata yang pressing Jepun ni mempunyai sound dia yang lebih treble, lebih boost lagi. Mungkin. Baik, itu kena tanya audiophile lah. Dia audio lah. Kan? Dia radio karat. Kalau macam di Pasir Putih ni sendiri, ada tak kedai-kedai ni macam ni? Tak ada. Kita wakil satu-satu. Di Pasir Putih lah. Kalau di Pasir Mah ada. Kadut pun ada wakil kita. Tapi di Pasir Putih kita story setakat. Kalau boleh kata kalau seluruh Kelantan ada berapa banyak lagi? Tiga lah termasuk sini. Tiga lah, okey. Tiga yang aktif lah. Next ni mungkin kita kena buat terjah fizikal secara jalan-jalan rockers di mana kita boleh cover ketika-ketika kedai ni kan. Ini kita buat ringkas dululah sebab dah lalang. Mau buat kerja kat area Kelantan ni kan. Kita dapat idea okey lah nak pergi kedai NLU ni lah. Pasal
Ramai orang tag sebenarnya. Dah ramai orang tag lah. Sebab dia agak popular kat TikTok ni. Kalau perasan NLU record kan kat TikTok kan. Ramai orang tag kata Daniel Hasri pergilah singgah kedai ni. Dan jadi sekarang kita berada dekat sini. Kita tengok-tengoklah barang-barang yang menarik kita boleh bawa balik sebagai sagu hati. So player tak jual kat sini? Player tak jual. Sebab tak ada stok. Nak ambil pokok dia mahal je. Pokok dia mahal. Majority sini CD lah. CD lah. Kita daripada CD. Macam mana dengan piring hitam? Piring nak mana? Ada sikit sangat. Oh di sini lah. Malah nak ambil sebab dia rumit sikit. Yalah. Player pun tak ada. Jadi kita nak test pun. Kalau nak beli dia tanya. Malaysian. Tak boleh jawab. Apa-apa harapan mengenai industri fizikal di negara kita sekarang ni, sebab mana kita tengok di isu pun dah semakin banyak. Keluaran baru pun sekarang ni banyak dah dibuat di dalam bentuk CD, piring hitam dan juga kaset kan. Pada pandangan bro sendiri, macam mana perkembangan tu? Adakah kita boleh support dia orang tadi ke? Sebab barang-barang dia orang pun satu benda kita ambil, kadang-kadang harga dia pun kos tinggi kan. Macam mana, apa pandangan bro tentang bro? Untuk ratio ni setakat ni saya rasa, bagi saya lah, saya tak boleh buat kerja lagi tu. Daripada segi kos dia pun mahal, kita nak jual pun. Tapi sebab kita tak ada pengalaman untuk ratio, untuk ni, sebab kita biasa bermula pun daripada Jepun sampai ni kita ambil start daripada Jepun. Jadi kita tak ada nak kaji market per issue. Mana bank yang orang cari, music original cari. So hati-hati baru pun okey lah. Kalau hati-hati Gen Z ni saya perasan banyak yang berani keluarkan CD. Betul. Tapi hati-hati lama kita sayang lah. Kan macam yang korang expose untuk buat benda-benda macam ni kan. Macam dengan apa hati-hati baru. Kita cerita hati baru ni ada bawa masuk tak? Tak ada. Kalau untuk international sekali pun kita tak bawa masuk. Oh tak ada dia sebab kita ambil stok random. Sebab album baru dia takkan masuk dalam random. Yelah. Beli by episode jadi mahal lah. Kalau yang daripada US punya artis tu tengok banyak juga keluarkan sekarang ni. Kan? Dia cost dia tinggi ke? Dia tinggi. Sebab dia kena ambil by episode jadi. Puk saja pun sepi lah berpuluh. 20 pun. Sepi. Tapi kita nak jual berapa pula? Untuk kita bagi orang lain lah, bagi lebih fakar. Untuk urus market. Ada masuk apa-apa event tak? Setakat ni tak ada lagi. Setakat. Mungkin lah akan datang mungkin. Akan masuk. Okey, alright. Jom kita tengok dulu apa-apa barang yang ada kat sini. Kita tengok kalau ada apa-apa boleh dijadikan sagu hati hari ni. Let's go. Okey, jadi inilah barang kita dapat dekat NLU Record Store di Pasir Putih, Kelantan, sepadan dengan Jertih, Terengganu. Aerosmith, Rock in a Hard Place. Macam biasalah, gua memang suka kaset-kaset macam ni, kaset-kaset pirate lama kan, terutama rilisan Footprint macam ni kan. Bila gua nampak, apa lagi gua sapu lah kan. Tapi mesti rock lah, sebab yelah kita kan minat music rock kan, rock metal lama kan. Itu memang gua punya makanan lah. Jadi sebenarnya gua tak plan pun nak buat video dekat NLU Record Store ni, tapi pasal dah halang. Semalam gua buat kerja dekat area Kelantan ni kan, so gua pun terfikir okay lah, apa kata kita pergi ke NLU Record Store lah kan. Sajalah kita nak try. Sebenarnya menurut apa Brother NLU Record Store, dia kata dekat Kelantan ni ada 3 sebenarnya kedai yang menjual barang-barang macam ni lah. Jadi kedai dia sendiri,
Lepas tu ada satu di Ketereh tak silap, dan satu lagi di Kota Baru sendiri. Jadi mungkin untuk edisi lain kali kita boleh buat jalan-jalan rockers Kelantan lah, tengok macam mana. Sebab gua selalu datang Kelantan ni naik flight kan, sebab yelah syarikat sponsor kan, sebab gua ada pergi buat kerja dekat hospital. Jadi disebabkan tu kita tak ada kereta. Jadi semalam pun pakai hikmat kereta seorang sahabat dekat sini, dia tolong bawa gua lah pergi ke NLU Record Store ni. Jadi itulah dia, kalau kita nak buat trip keseluruhan jalan-jalan rockers tu, kalau boleh kita sendiri drive daripada Petaling Jaya lah, baru nampak betul-betul macam trip dia jalan-jalan tu kan. Mungkin next time, ataupun mungkin lain kali kita buat dia secara separate lah, satu persatu asing-asing kan. Tengok macam mana kan, ikut pada sambutan lu orang. Mungkin selain daripada 3 kedai tu, sebenarnya ada lagi kedai-kedai lain, boleh tinggalkan di ruangan komen mana-mana yang lu orang tahu. Yang gua tahu dekat bandar Kota Baru sendiri ni macam ada kedai Sincere, tapi Sincere tu dah tutup. Lepas tu ada satu lagi, siapa-siapa yang ada tengok dekat gua punya Facebook page, iaitu kedai Abang Eddie, Eddie Pang ni. Dia sebenarnya kedai dia masih ada lagi dekat bangunan UMNO tu, cuma dia tak buka kan. Barang-barang dia kebanyakan memang masih di dalam tu. Tapi untuk buat appointment dengan Abang Eddie ni bukan mudah lah. Dia mungkin lah tengok macam mana kalau kita nak buat jalan-jalan rockers nanti next, kita boleh buat gabungkan ke semua tu sekali lah, sekali dengan pasar karat kat sini kan. InsyaAllah kita tengok macam mana. Okay,